Okey, perjalanan dari pantai Batu Peringgi tadi kat belakang sana. Okey, bersiar-siar kita petang ini. Bersiar-siar dengan Pak Lang, dengan Mak Tok. Air hijau, laut, maka kita akan berlayar kurang lebih berapa minit nanti. Cuaca cantik. Sama Abang Jali. Buat kita dapat boat yang baru hari ni. Boat baru setahun, tak sampai setahun. Di sekitar Batu Peringgi ni nampaknya laut gelora, agak-agak santai di situ. Nak melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lautan bergelora, dek. Sana. Yang penting semua memakai life jacket untuk faktor keselamatan. Ada ombak-ombak sikit di situ. Hai. Saya patut jemput. Pulau Pinang, Malaysia. Berombak. Tak ada besar sangat. Kita ada boat lagi yang juga bersiar-siar menikmati lautan. InsyaAllah. Wah, lihat. Mana Tommy? Duration kita setengah jam kita punya perjalanan. Satu boat private trip dengan harga RM180 pada tahun 2025 ni. Kalau 1 jam dia maklum tadi RM250 upahnya. Sewa bot, minyak bot. Tu abang tu kata sana tu Gunung Tirai. Takut?
Kalau naik jet ski lagi teruk tau. Oh, di sana ada orang mancing. Ya, ini pantai sepanjang-panjang ni. Ada hotel. Contohnya di situ ada Bahang Bay Hotel. Tu tengok ada orang main jet ski tu. Depan tu.